Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So tanpa membuang masa, kita terus kepada chat. Hari ini 1 hari bulan 5, awal bulan, permulaan bulan untuk bulan Mei, yang mana kita sekarang berada di pertengahan tahun nak menuju ke bulan 6. So hari ni first day, first day candle untuk monthly terbentuk. So candle monthly untuk April dah close dan kita telah nampak apa yang telah berlaku. Sekarang ni candle terbaru untuk Mei pula sedang terbentuk. Tapi hari ni masih lagi hari keempat untuk dagangan minggu ni. Esok ada lagi 1 hari sebelum price menutup candle weekly pada hari esok. So kita nak recap balik pada analisa lepas, yang mana kita target sebenarnya nak buy di zone support yang kita dah marking. So pada zone yang lepas, kalau saya tengok sebenarnya saya macam tergelak sikit macam sakit hati gila. Sebab apa? Sebab zone yang kita marking, zone support di bawah sini, price tembus buat solid breakout ke bawah. And then the next candle, apa yang berlaku? Price masuk balik ke dalam zone dan dia membuat engulfing buy di sini. So itu petanda ataupun hint awal yang kejatuhan tu mungkin takkan berlaku. Mungkin dia akan buat retracement. So yes, price membuat retracement, tetapi dia tak retrace di dalam zone. Dia retrace di zone resistance yang ada di atas sini. Dan retrace dan next candle apa yang berlaku, pop sebatang naik ke atas dan satu lagi terus membuat kenaikan. So price telajak agak banyak di bawah sini sebelum dia membuat kenaikan. Okay, nampak ada breakout zone ini, the breakout resistance, dan ini adalah solid breakout. So ini adalah petanda yang price kemungkinan akan pergi lebih jauh selepas dia membuat satu breakout ataupun dia pecahkan zone sideways di sini. So selepas dia isi minyak, dia kumpul tenaga dan dia akan beraksi. So untuk hari ini, di mana kita nak tunggu untuk nak masuk buy position. So yang pertama, kita boleh tunggu di zone yang ini. Maybe hari ini kita akan ada 2 zone untuk lebih selamat. Right, so ini adalah zone yang pertama dan ini adalah zone yang kedua untuk hari ini. So untuk sepanjang minggu ni lah, sebelum penutup minggu pada bulan ini. So kita get ready untuk tunggu di zone ini. Sini satu. Jika zone ini breakout, satu lagi zone last untuk hari ini. So tunggu je di antara 2 zone. So korang boleh juga untuk nak letak pending order di dalam zone. Make sure letak dalam zone. Dan kalau nak layer setiap 5 ataupun 10 pip. Okay. Yes. So ini zone pertama, dan ini adalah zone kedua untuk kita nak re-entry buy. So kita nak tengok adakah price akan respect kita punya zone ataupun sebaliknya. Okay. So yang pertama bermula 19747 sampai 19695. Dan yang kedua 19430 hingga 19344. Lebih kurang dalam range yang itu. Cumanya untuk Nasdaq, fokus kita masih lagi mencari entry buy. Sama ada dia akan turun mencari zone in the breakout ataupun dia akan turun dalam, menyelam lebih dalam lagi. Itu depend pada kekuatan market pada petang ataupun malam nanti. Okay.
So itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok cerita di Dow Jones. Cerita di Dow Jones pun senario apa yang berlaku lebih kurang sama. Yang mana kalau kita tengok, kita target jauh zone kita ni sebenarnya. Kita target nak turun nak tunggu di zone support di sini. Tapi price terlajak, sebenarnya dia mencari zone yang bawah lagi. Bawah ni ada lagi satu zone. So price cucuk dan price naik semula ke atas. So zone yang ini memang dah tak valid. Kejatuhan sepanjang 2 jam bermula pada 40560 sampai 39722. So kejatuhan tu lebih kurang dalam 800 pip untuk 2 jam. So untuk hari ni dia pun sama juga. Pergerakan ataupun pattern dia lebih kurang sama, yang mana dia breakout zone yang ini. Ini adalah resistance before, resistance sebelum itu. Yes, resistance sebelum itu. Dan price membuat satu breakout ke atas. Dan kita sedang menunggu untuk price masuk balik ke dalam zone yang ada breakout. So lebih selamat kita tunggu dalam zone yang ini lah. Sebab kalau ikut zone ini memang masih lagi fresh. Right, so ini adalah support zone, support ataupun buy zone. Dan kita get ready untuk tunggu price naik ke atas, membuat satu lagi lonjakan ataupun satu lagi new high ke atas. Kalau kita tengok mungkin penghujung bulan, mungkin disebabkan penghujung bulan, pergerakan ataupun structure yang terbentuk itu agak noise. Kalau tengok sebelum-sebelum tu cantik, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik. Dan semalam apa yang berlaku, pump sebatang. Selepas dia buat double top di atas ini, price membuat terjunan. Dan lagi sekali price sampai, dia retrace. Dan the next candle seterusnya, dia membuat satu lonjakan new high yang telah memecahkan double top di sini ataupun resistance di sini. Dan sekarang kita menunggu untuk price habis buat retracement sebelum price naik semula ke atas, membuat satu lagi lonjakan ataupun new high ke atas. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini yang kita nak tengok. And then keep on monitor. Kalau korang ada pending order dalam zone, keep on monitor. Jika price dah running profit, so korang kena decide boleh hold ataupun nak set BE ataupun nak close korang punya profit. Tu depends on macam mana korang punya trading style ataupun trading strategy. Okay, so itu kita jumpa lagi untuk next video. Seperti biasa, sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.